Gelandangan mungkin bukan lagi asing kedengaran kepada masyarakat kota. Mereka ini datang dari seluruh pelosok negara yang semuanya mengimpikan kehidupan lebih baik. Namun, silap percaturan di jalanan inilah yang akan menjadi tempat tidur mereka. Setiap hari di pusat agihan dan pemberian makanan gelandangan Medan Tuanku ini menjadi lokasi sinonim bagi sukarelawan dan badan-badan NGO yang berhati mulia. Tidak pernah mengira bangsa dan agama, mereka ikhlas melaksanakan tanggungjawab yang diberi. Malam ini, dua susuk tubuh yang menjadi nadi penting melancarkan program murni ini ialah Justin Chia dan Dr. Madhusudan Shanmugam. Kami memberi makanan setiap hari dari Isnin hingga Jumaat. Kami bagi daripada soup kitchen kami yang terletak di Jalan MB. Lepas tu pada Sabtu malam kami akan keluar ke sekitar Kuala Lumpur ni, dekat luar tepi jalan semua kita akan pergi cari orang yang ada masalah gelandangan lah untuk mengantar makanan pada mereka. Jadi Medan Tuanku ni ialah salah satu hentian yang kami selalu kunjungi lah untuk memberi makanan dengan perkhidmatan perubatan secara percuma, baju-baju, gunting rambut. Lepas tu kami juga ada buat servis macam kita buat profiling lah untuk lebih mengenali mereka sebenarnya. Bagi Justin, persepsinya sebelum ini tentang gelandangan selalunya berakhir dengan tanggapan negatif. Dari masa kecil lagi saya pun sudah suka menolong orang, tapi masa tu saya tak kenal sangat dengan homeless ni. Tak kenal pun, ingat pun tanggapan pada mereka pun selalunya ada stigma lah, kata negatif kan, kata siapa ni dia orang minta sedekah ke apa ke, kan tak beberapa kenal. Tapi bila dah kenali His Eminence Tuanku Rinpoche, guru saya yang juga pengasas kecara soup kitchen ni, saya dapati ramainya yang tidur dekat luar ni, ada masalah berbagai. Lepas tu kami tujuan nak buat profiling pun sebab nak kajilah apa benda masalah mereka ni, ramai sangat dekat luar ni. Lepas tu kadang-kadang mereka berkala. Ada kala dapat kerja dah, dia tinggalkan kan. Lepas tu ada kala bila dia dah kena pecat ke, kena tipu ke, dia balik semula dari sini. Setiap hari tidak kira siang dan malam, masanya dihabiskan dengan kerja-kerja amal ini. Minat dan kesungguhannya mahu membantu golongan tersebut difahami dan disokong sepenuhnya oleh keluarga dan teman wanitanya. Saya kena berterima kasihlah kepada teman wanita saya sebab dia memahami cara kerja saya ni, jadual saya ni memang panjang sekali. Lepas tu bukan selalu ada masa tiba-tiba dapat call, saya kena keluar dah. Lepas tu kerja saya pun nak merancang semua program macam ni. Bila hari Minggu biasanya saya keluar untuk tolong orang-orang ni untuk dapatkan kerja, bawa dia pergi hospital, bawa pergi klinik, dapatkan IC, kan? Macam-macam lah. Dari riak wajah jelas menggambarkan kepuasan dengan apa yang telah dilakukannya. Tiada langsung rasa terbeban atau menyusahkan tatkala dia membantu insan-insan yang kurang bernasib baik. Justin amat disenangi oleh gelandangan di sekitar Kuala Lumpur. Sikapnya yang ramah serta mengambil berat terhadap golongan yang kurang bernasib baik ini bukan hanya menggembirakan mereka, malah membuatkan mereka terasa seperti sebuah keluarga besar. Tak ada jurang sebenarnya.
Kadang-kadang I bagi tahu you terus terang. Bila I jalan tepi dekat mana-mana I tengah tolong seorang lagi tu, tiba-tiba I kena tahan. Dengan seorang yang saya dah lupa lah. Tengok-tengok, you kenal tak saya ni, Justin? Saya tengok tak kenal, macam dah lupa kan. Dia kata, ni kamu dulu kan you pernah refer I pergi kerja kan. Sekarang I dah tak ada dekat luar dah. I dah bertikari sekarang. Masihlah banyak-banyak macam tu. Tiba-tiba dah dalam 8 tahun ni I terjumpa dah 3-4 orang macam tu. Pun begitu, Justin dan badan NGO yang bukan hanya menggembirakan mereka, malah membuatkan mereka terasa seperti sebuah keluarga besar. Tak ada juga sebenarnya. Kadang-kadang I bagi tahu you terus terang. Bila I jalan tepi dekat mana-mana I tengah tolong seorang lagi tu, tiba-tiba I kena tahan. Dengan seorang yang saya dah lupa lah. Tengok-tengok, you kenal tak saya ni, Justin? Saya tengok tak kenal, macam dah lupa kan. Dia kata, ni kamu dulu kan you pernah refer I pergi kerja kan. Sekarang I dah tak ada dekat luar dah. I dah bertikari sekarang. Masihlah banyak-banyak macam tu. Tiba-tiba dah dalam 8 tahun ni I terjumpa dah 3-4 orang macam tu. Pun begitu, Justin dan badan NGO yang diwakilinya mempunyai harapan tinggi untuk perancangan jangka panjang. Mereka akan memastikan apa yang telah dibuat hari ini akan terus mendapat sokongan masyarakat serta sukarelawan-sukarelawan lain. So, apa feeling? Feeling tu bagus lah, bangga lah kan. Bangga tu okey. Saya rasa puas hati lah kerjanya sebab berbaloi. Inilah result yang kami tunggu-tunggu ni sebenarnya. Bukan nak bagi makan saja, tapi bagi makan ni sebab nak mendalami masalah mereka. Jadi lepas tu ada program-program lagi yang kita bagi ni supaya boleh mendekati lagi masalah apa sebenarnya. Berbeza dengan Dr. Shanmugam Madhusudan atau lebih mesra disapa Dr. Teddy. Dia berjinak-jinak dengan aktiviti kebajikan sejak dari sekolah menengah lagi. Doktor kelahiran Klang Selangor ini mengakui minatnya timbul apabila mengikut rakan-rakannya melakukan kerja amal tersebut. Bila waktu sekolah tu dengan kawan-kawannya kita melawati mungkin rumah anak yatim ke, rumah old folks home, okey. Masa tu memang kita tak ada duit apa-apa, okey. So ada apa-apa yang kita boleh buat, kita pergi entertain mereka sajalah. Kita cakap-cakap, nyanyi lagu ke macam tu saja. Okey, jadi yang dengan Soup Kitchen sekarang dah lebih 2 tahun lah. Lebih 2 tahun. So setiap hari Sabtu memang kita akan datang untuk merawati mereka. Selepas tamat pengajian di luar negara, dia pulang ke tanah air dan memulakan kerjaya di sebuah hospital. Namun, dia merasakan dirinya masih tidak berpuas hati dengan layanannya kepada pesakit saban hari. Mula-mula bila kerja kat hospital tu, okey memang saya sebagai doktor, okey. Saya suka merawati orang, tapi kat hospital kadang-kadang kita macam robot. Kita disuruh buat kerja. You nak cakap dengan pesakit pun kadang-kadang you tak ada masa. Okay, so selepas saya diintroduce ke Soup Kitchen ni, saya rasa ini yang perlu saya buat lah. Sebagai doktor, saya rasa ini yang kerja yang saya perlukan buat. Bila ditanya bagaimana dia mendapat gelaran sebagai Dr. Teddy, dia tersenyum mengimbau detik itu. Macam mana you boleh dapat nama Dr. Teddy? Ini semua orang tanya sama. Okey, sebenarnya kita beri teddy bear kepada budak-budak kecil. Okay. Masa dulu tu memang ramai budak-budak kecil yang bila setiap hari Sabtu lah. So sejak itu yang mereka namakan kita, Dr. Teddy datang. Okey, tapi kebanyakan orang mereka fikir pasal saiz badan saya yang saya teddy bear, bukan. So you selesa dengan panggilan macam tu? Okey, sekarang dah biasa dah. Semua orang pun panggil Dr. Teddy. Susah nak ingat nama saya, Madhusudan. So Dr. Teddy senang. Dr. Madhu bertuah kerana kerja-kerja amalnya ini mendapat restu keluarga tercinta. Bahkan ayah dan abangnya merupakan seorang doktor. Manakala adik perempuannya bekerja sebagai ahli farmasi. Mereka sering membantunya merawat gelandangan jika ada masa terluang. Mereka pun tahu yang kita buat ni. Abang saya, adik perempuan saya, adik lelaki semua pun join juga. Macam yang klinik yang kita buat hari Rabu tu memang
Abang saya, adik saya semua join. Memang dalam medik Abang saya doktor, adik saya farmasis. Ayah saya pun doktor dulu. Kalau dia ada masa, dia pun akan datang. Tapi so far sekali lah dia datang. Pada 11 siang, Dr. Madu merawat pesakit lain seperti biasa di klinik miliknya yang terletak di Ceras. Dia mengakui ada juga gelandangan atau mereka yang daif datang ke kliniknya untuk mendapatkan rawatan. Walaupun mereka datang mendapatkan rawatan persendirian di kliniknya, tiada sebarang bayaran yang akan beliau kenakan. Semuanya percuma. Malam semakin lewat, namun masih ada lagi gelandangan sabar menanti untuk mendapatkan rawatan daripada Dr. Madu. Jelas dapat dilihat kemesraan antara Dr. Madu dengan mereka ini umpama sahabat lama. Mereka sememangnya menunggu kedatangan dia setiap minggu ke kaki lima di jalanan ini. Jijik memang tak langsung lah. Kita memang kadang-kadang rasa sedih. Kadang-kadang kita bila tengok seseorang pesakit tu merana macam tu, kita pun nangis juga. Mungkin bukan depan pasien tu. Jadi kebanyakan yang mereka tolong tu, lepas kita tolong mereka jadi macam family kita. So walaupun mereka dah sihat, kita setiap bulan sekali at least confirm kita akan pergi melawati mereka. Kerana mereka anggap kita pun sebagai adik, sebagai abang, sebagai keluarga mereka. So kita tak boleh nampak lah yang itu jijik ke apa-apa. Setelah hampir 2 tahun menjadi doktor jalanan, dia berkongsi banyak kisah sedih. Punca mereka ini menjadi gelandangan di Kuala Lumpur. Kebanyakan orang fikir yang gelandang ini memang dia banduan ke, dia drug addict ke. Sebenarnya bukan. Semua orang tu ada masalah sendiri. Sebab mereka kat atas jalan pun mungkin kadang-kadang family problem. Ibu bapa mereka yang mungkin drug addict ke apa-apa. Mereka tak nak duduk kat sana, mereka duduk di sini. Ada kes-kes yang you tengok mereka ada penyakit bara, kanser. Mereka tak nak menyusahkan ibu bapa mereka, pasal tu mereka di atas jalan tu. Semua cerita ni you akan tahu hanya lepas you cakap dengan mereka. So lebih baik kerana you tengok kalau Facebook, kalau internet ramai orang cakap mengapa you all tolong orang gelandangan ni. Yang ni akan you memanjakan mereka, persepsi mereka memang lain. Hanya kalau mereka datang, mereka cakap dengan mereka akan tahu. So, tapi kita pun tak kisahkan lah. Kerana ada ramai yang message. Mengapa you nak menolong? Atau you buat ni mungkin untuk jadi famous lah. Mula-mula bila kita start tu memang kita merasa lah. Tapi sekarang kita rasa asalkan dia benefitkan orang lain, so kita tak kisah lah. Ternyata 2 individu ini berkorban masa dan wang ringgit untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik. Mereka seakan memahami penderitaan yang ditanggung oleh gelandangan di Kuala Lumpur. Selagi mereka ada kudrat, selagi itulah mereka akan terus menabur bakti demi kelangsungan hidup gelandangan di sekitar Kuala Lumpur. Kalau boleh saya nak tengok makin kurang orang yang ada masalah homeless ni. Makin kurang. Kalau boleh. Lepas tu saya nak lihat Kecara Soup Kitchen sebagai satu-satunya organisasi yang dapat membantu orang yang ada masalah gelandangan. Lepas tu ada masalah yang kurang makanan tu, kami food bank kami tu, bank makanan kami ni boleh menampung hidup mereka. Lepas tu bagi training mereka. Bagi orang kata ada satu pusat latihan vocational. Saya tak ada target. Memang kita akan continue. Selagi kawan-kawan saya support saya, keluarga saya support dan saya boleh buat, confirm saya nak buat.